Kalau sewa kereta guna platform Go Greenmatic, pemilik kereta dapat berapa persen? Okay, sebenarnya Go Greenmatic ni kita ambil 1% saja daripada sewaan kereta rakan niaga. Okey, cuma Go Greenmatic ni bukannya kita tolong marketing cari pelanggan. Go Greenmatic kita bagi pelanggan dekat you dalam bentuk ejen. Okay, so ramai yang join kita ada beribu-ribu rakan niaga seluruh Malaysia. Sekarang ni yang aktif lebih daripada 3,000 orang. Okay, ejen-ejen ni dia akan buat marketing. Kalau dia dapat pelanggan, kalau dia ada kereta, dia sewakan kereta dia. Go Greenmatic ambil 1% saja daripada dia punya sewaan. Okay, tapi kalau dia tak ada kereta, dia akan tanya dekat dalam grup. So kalau you ada kereta, you boleh supply kereta you kepada ejen. Okay, so macam Go Greenmatic, kita ambil 1% saja daripada you punya sewaan, dan Go Greenmatic kita ambil 1% saja daripada commission agent. Jadi say kalau sewaan tu RM100 kan, so agent commission RM20, so you dapat RM80. So GM ambil 1% saja daripada RM80, so kita ambil 80 sen. Agent dia punya commission RM20, so kita ambil 1% daripada RM20, so kita dapatlah 20 sen. So semua sekali GM ambil RM1 saja kan. Right. Tetapi kalau Go Greenmatic kita dapat pelanggan direct dengan HQ lah, and then Go Greenmatic kita sewakan kereta rakan niaga. Yang ni kita ambil 20%. Cuma Go Greenmatic ni kalau boleh kita nak pelanggan ni booking dengan kita punya rakan niaga. Sebab apa? Go Greenmatic kita fokus kepada rakan niaga lah. Kita support dia orang, kita bagi training kan. Tapi kadang-kadang ada jugalah booking-booking direct ke HQ. Alright. So, kalau you berminat, nak tambah pendapatan, nak belajar, nak buat bisnes ke sewa, ada kereta ke tak ada kereta, boleh join Go Greenmatic. Yuran, kalau you join program JMA Basic, yuran setahun RM300 saja. Kita bagi group support, training, sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan marketing, sistem untuk checking customer kan. Alright, RM300 boleh mula. Alright, kalau berminat nak join, you boleh klik link JMA Basic dekat saya punya bio. Okay, thank you.